seat ni depan sangat ni? Awak bawa perempuan lain Mana ada? Saya nak awak duduk belakang. Tak apa, duduk belakang. Biasa saya pakai tak sampai macam Duduk tu. belakang lah, selesa sikit. Tak kisah depan ke belakang ke, saya boleh tengok asalkan awak duduk dalam kereta. Sebab apa tau? Benda ni benda baru. Orang lain memang tak ada lagi ya. Dashcam biasa tak cukup. Depan nampak kabur, belakang tak jelas. Dalam kereta langsung tak ada. Tapi 70 mile T800 ni lain. Sebab dia triple view. Depan 4K, belakang 4K, dalam 1080p. Dia punya malam pun clear sebab night owl vision. Ada buffer emergency recording, siap AI motion detection masa parking. Nak tengok live pun boleh sebab dia ada 4G SIM card. Macam tu senang nak tengok anak ke orang tua family kat belakang kan. Habis tu kalau bateri kereta kong, dia tak ada recording Itu yang dashcam lain tak ada. Kalau yang ni kita ada 70 mile power reserve ni, saya letak dalam dashboard. Untuk power, kalau macam awak cakap tadi tu, bateri kong ke apa kan. Sebab tu saya suka. Depan 4K, belakang 4K, dalam pun boleh tengok. Macam tu senang lah kalau nak tahu bawa perempuan lain ke tak kan. Sebab boleh tengok guna apps kan. Ni bukan Grab driver je lah yang pakai. Bini-bini pun belikan untuk laki dia 70 mile T800.